Kalau anda sedang dalam usia 40-an, video ni memang untuk anda. Sebab usia 40-an ni adalah fasa paling penting untuk kita kukuhkan kewangan. Gaji mungkin dah stabil, tapi tanggungjawab makin besar. Anak, rumah, kesihatan dan tak lama lagi persaraan. Jadi hari ni saya nak kongsikan 7 langkah kewangan penting untuk yang berusia 40-an. Dan kenapa simpan emas patut jadi salah satu strategi simpanan anda. Yang pertama, pastikan anda dah sediakan sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan gaji sebagai dana kecemasan. Jika anda seorang yang boros, kerja bertahun-tahun lamanya tapi simpanan kecemasan pun tak boleh nak simpan, belajar simpan emas. Yang kedua, usia 40-an, kita dah kena bersedia untuk tambah baik kesihatan dan hadapi kos rawatan. Semuanya memerlukan bajet sama ada dari segi suplemen untuk mencegah atau ubat untuk merawat. Mungkin medical card membantu dan simpanan emas boleh jadi backup kewangan yang berguna kerana ia mudah dicairkan. Yang ketiga, kurang-kurangkanlah hutang atau hapuskan terus, terutamanya hutang jahat seperti hutang kredit kad dan personal loan, dan fokus tambah aset. Boleh ganti komitmen hutang dengan komitmen simpan emas secara konsisten kerana emas aset yang kita boleh kumpul sikit demi sedikit. Yang keempat, boleh mula serius rancang persaraan kerana GWSP mungkin tak cukup bila kita bersara nanti kerana semua kos masa akan datang akan meningkat disebabkan inflasi. Sebab tu, kita kena ada simpanan alternatif dan salah satunya adalah simpanan emas. Emas terbukti melindungi nilai duit kita dalam jangka masa panjang. Yang kelima, untuk ibu ayah, jangan lupa rancang pendidikan anak-anak yang mana kosnya makin mahal. Kalau simpan duit, nilainya susut. Tapi kalau simpan emas, nilai kuasa belinya lebih terjamin untuk jangka masa panjang. Boleh mula simpan sikit-sikit sekarang. InsyaAllah anak akan rasa manfaatnya nanti. Yang keenam, di usia 40-an, gaji mungkin dah sangat stabil. Kenaikan gaji tak bermakna kena naik gaya hidup sekali. Yang sepatutnya naik adalah simpanan. Simpan emas bantu kita jadi lebih berdisiplin sebab emas susah nak belanja dan makin lama makin bernilai. Dan yang ketujuh, mungkin kita dah boleh fikirkan tentang soal pewarisan. Emas ni mudah diwariskan dan boleh dijadikan hadiah untuk pasangan dan anak-anak tanpa melalui proses dokumentasi yang merenyahkan. Ia kekal bernilai walaupun zaman berubah. Jadi kalau anda belum mula simpan emas dalam usia 40-an ni, adalah masa terbaik untuk bermula. Belum ada akaun emas, klik link di profil saya dan saya sedia bantu anda mula simpan emas hari ini.